Yang nak cari rumah bawah 200,000. Ni kat belakang saya ni. Rumah dekat Taman Seri Paya Rumput. Dekat saja dengan akses untuk pergi ke Lebuh AMJ. Jom kita masuk. Taman Seri Paya Rumput Melaka. So tuan-tuan, nak pergi ke Lebuh AMJ 20 meter saja. So rumah yang kita nak jual adalah rumah yang ni lah. Okay, ini view bahagian sekeliling. Ini adalah bahagian depan. Untuk rumah ni ready dengan ada folding gate. Okay, untuk bahagian porch semuanya fully tile. Okay, so kita tengok bahagian dalam. Ini adalah bahagian living area. Okay, condition masih lagi cantik. So ada 3 bilik, 2 bilik air. So pegangan dia adalah freehold untuk bumi lot. Ini adalah bahagian master bedroom. Okay, tandas masih lagi cantik. Ini adalah bahagian kitchen area. Ada tandas di bahagian luar. Okay, masih lagi cantik. So ini adalah bahagian kitchen area lah. So ada satu lagi bilik kat sini. Okay, bilik yang kedua. Yang ni owner tak ambil barang lagi lah. Okay, so condition masih lagi cantik lah. So ready dengan ada tabletop. Ada 2 partition untuk bahagian sinki. So bahagian belakang macam ni. So untuk rumah ni, tuan-tuan boleh tengok dia render simen sahaja. Cuma bahagian porch sahaja yang ada tile. Okay, tapi yang penting harganya memang sangat-sangat menarik. So untuk rumah ni, bukaan dia adalah 20x64 lah. Okay, lepas tu dia punya pegangan dia adalah freehold untuk bumi lot sahaja. Okay, yang menariknya dia punya harga dia. Okay, harganya adalah 185,000 saja. Memang sangat-sangat murah lah. Okay, dan bawah market value. So yang menariknya, untuk pergi ke Lebuh AMJ, tepi tu je. Okay, dalam 20 meter sahaja. Okay, so yang mana berminat boleh kontak saya, Faizal Hartanah. Tekan je link dekat bio. Bye-bye.